Kerajaan Madani telah menggariskan 6 langkah untuk memastikan kestabilan ekonomi negara dalam jangka masa pendek dan sederhana sebagai usaha untuk menghadapi dampak tarif timbal balas yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa salah satu langkah utama yang akan diambil adalah penyelarasan dasar perdagangan melalui Pusat Tindakan Geoekonomi Negara NGCC. Membuahkan hasil menerusi beberapa siri percubaan yang menuntut kesabaran dan ketelitian. Pertama ialah Pusat Tindakan Geoekonomi Negara untuk memantau keseluruhannya ekonomi, tempahan pembuatan, ekspor, jualan runcit, pemberhentian pekerjaan sekiranya ada, serta pertumbuhan pinjaman. Yang pada tahun ini kami dan dibat urus dengan pihak industri akan dipergiatkan. Beliau berkata demikian pada sesi mesyuarat khas Dewan Rakyat berkenaan tarif Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan juga sedia menambah baik hubungan perdagangan dan pelaburan dua hala, termasuk menambah dan menyegerakan pembelian atau pengimportan strategik daripada Amerika Syarikat. Ini umpamanya tempahan 30 pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group MAG dengan option untuk 30 pesawat tambahan yang dimeterai baru-baru ini. Langkah ketiga merangkumi usaha membantu pengeksport yang terjejas khususnya PKS. Sebagai langkah permulaan, kerajaan bersetuju meningkatkan jaminan kerajaan sebanyak RM1 bilion di bawah skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP khusus untuk membantu pengeksport PKS yang terjejas mendapatkan pinjaman daripada bank komersial. Kerajaan turut bersetuju menambah dana pembiayaan mudah sebanyak RM500 juta melalui Institusi Pembangunan Kewangan DFI untuk manfaat usahawan PKS yang terjejas. Manakala strategi keempat termasuk usaha menggalakkan kerjasama serantau dan pasaran baharu. Katanya, selain mengukuhkan integrasi ASEAN melalui projek pembangunan merentasi ASEAN seperti Grid Kuasa, Malaysia juga akan terus merancangkan aktiviti ekonomi di kawasan sempadan negara seperti Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dan projek pembangunan kawasan sempadan selatan Thailand. Dalam langkah kelima, kerajaan akan menumpukan usaha kepada mempercepatkan pelaksanaan projek yang diluruskan, terutamanya projek tebatan banjir, pembaikan sekolah daif dan pembinaan klinik. Keenam, kerajaan akan meneruskan agenda pembaharuan ekonomi madani, terutamanya dalam memperkukuh daya tahan dan daya saing ekonomi negara. Perdana Menteri berkata tumpuan terus diberikan dalam memacu Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan Agenda Digital Negara.